Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat, SPU Adobe. Ini saya nak tunjuk cara nak buka cabin filter, nak bersihkan cabin filter. Ni kereta Persona. So dia punya dashboard dia, mula-mula kita kena buka dashboard. Cara dia senang je. Ni tepi ni ada dia punya selap. Tarik sikit, tarik. Dah, kanan dah lepas, tarik yang kiri, kita lepaskan. Dah terlepas. Dalam ni ada dia punya cabin filter. Ni tarik kiri kanan. Okey. Okey. Okey, ni kita Iris Sona, ini cabin filter dia. Okey. Okey. Lepas kita dah cuci, pastikan ni saya dah cuci. Saya sikit. Pastikan dia punya error ni ke sini. Ikut dia punya ni ya. Ikut ke atas. Jadi bila error dia masuk ke dalam. Okey, cara dia masukkan balik. Tekan je. Tu dah settle. Okey. Tu yang ni kita masukkan balik. Okey. Ni masukkan, settle. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.